Kita boleh tengok, kita boleh rujuk yang jawapan. Kalau cara-cara, sekurang-kurangnya kita perlu ada 2 ataupun 3 dan ke atas. Okay. So yang sini dia hanya tulis cara. Cara maksudnya satu cara pun sudah memandai, 2 cara pun tak ada masalah, tapi kita perlu tengok balik. Bila dia tulis cadangkan cara, maka kita pula 3. Lepas tu jawapan yang kita perlu dalam bentuk garisan panjang. Okay. So apakah formula yang diperlukan untuk soalan ini? Okay. So adakah dia perlu 1 cara, 2 huraian, ataupun dia perlukan 2 cara, 1 huraian, atau dia perlukan 3 cara. Okay. So kita boleh senaraikan yang formula yang kita perlu. So kita boleh dapati apa? Okay. Kalau kita nak guna formula ni, okay, diterima. Okay. Maksudnya satu cara tambah 2 huraian boleh digunakan dalam bentuk soalan ini, dan juga 2 cara, 1 huraian juga diterima. Tetapi bila datang ke 3 cara tanpa huraian, apa akan berlaku sekiranya kita pilih formula ini?